سبيل سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها. Hai, Assalamualaikum. Saya Imanina daripada Al-Mutahidah. Sekarang kami berada di Masjid Sekti Alam. Sekarang saya nak interview seorang cik ni. Daripada mana, cik? Saya daripada Kelang. Kelang. Okey. Nama cik siapa? Nama saya Suhaila. Suhaila, boleh panggil? Cik Su je lah. Okey, panggil Cik Su lah ya. Okey. Saya nak tanya berkenaan pasal bahasa Arab dekat Cik Su ni. Soalan pertama saya nak cakap, makcik pernah belajar bahasa Arab tak dekat sekolah dulu ke ataupun bila-bila? Jangankan waktu sekolah, sekarang ni pun saya masih lagi mencari untuk mahir lah, untuk mahir dan memahaminya. Okey. Cik rasa bahasa Arab ni susah ke senang? Yang tak tahu memanglah terfikir rasa susah, tapi bila kita belajar, insya-Allah lah dia menyeronokkan. Dipermudahkan orang kata. Okey. Faham? Okey, soalan kedua yang kita nak tanya, apa perkataan bahasa Arab yang acik selalu gunalah macam rutin harian yang selalu pakai? Alhamdulillah, Assalamualaikum. Lepas tu macam kita apa? Fathah, Fatahin, Doma, macam tu lah. Untuk kita tahu dalam untuk tajwid. Tu ya. Okay. Soalan yang terakhir daripada saya untuk Cik Su. Kenapa makcik rasa pentingnya bahasa Arab ni untuk kita belajar? Bagi saya untuk kita memahami dalam Al-Quran lah. Untuk kita belajar tajwid. Kita tak rasa bahasa tu bukan luar biasa. Jadi kita kena biasakan. Sekarang ni mudah saja kita nak dapat kelas-kelas. Betul. Ada yang percuma. Cuma diri kita sendiri antara kita nak dengan tak nak sahaja. Okey. Itu jawapan daripada Cik Su kita. Okey. Cik ada tak pesanan untuk orang luar tentang bahasa Arab? Okeylah, macam mana macam kita sini bahasa Malaysia, saya haraplah kita sama-sama belajar bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang lain untuk kita tahu. Walaupun kita di Malaysia, kadang-kadang orang luar pun ada datang. Jadi kita akan tahulah apa yang dia cakap tu. Tak adalah kita rasa macam apa dia. Okey, itu je. Okey. InsyaAllah sampai di sini sahaja. Terima kasih kepada Cik Su kerana sudi untuk share nasihat dan supaya dekat luar sana lebih bersemangat untuk belajar bahasa Arab. InsyaAllah. Assalamualaikum.